di sebelah saya ini adalah Vespa terbaru, iaitu Sprint Tech. Baru saja dilancarkan di Malaysia Auto Show 2025. Dan ini adalah spesifikasi ringkas motosikal ini. Pertama sekali, kita bercerita mengenai kuasa enjin dia. Dengan enjin berkapasiti 155cc, kuasa yang dihasilkan adalah sekitar 12 horsepower dengan 12.7 Nm torque. Tak laju, tapi ini kan Vespa. Tangki bahan api juga tak besar mana, hanya 8 liter, tapi dia ada reserve tank 0.5 liter. Untuk rekaan lampu belakang moden, pancaran yang penuh LED, dan ini tempat anda letak number plate. Overall cantik. Untuk hidrolik hadapan, dia menggunakan helical spring preload dengan single arm. Jadi di sebelah kiri ni anda nampak ada swing arm, tapi di sebelah kanan kosong. Warna yang ditawarkan ada dua. Satu adalah Black Convito dan lagi satu Grey Enthusiasta. Kedua-duanya berharga daripada RM22,900.